Assalamualaikum. So hari ni aku datang nama Beyblade dekat Ipoh Garden. Support kawan-kawan aku. Aku dah sampai, baru sampai. Hanya aku main regular season biasa lah. Apa bayar berapa je? Luar tu. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Baru nak buka untuk apa? Untuk buat stadium. Lagi sikit. So, hari ni aku bawa macam biasa. Hari ni kalau ikut bukan tournament besar lah. Kiranya tournament under kawan aku, Jai. So, aku datang support ya. Aku nak kena bercakap sikit, aku nak lari jauh sikit. Okay. So, tournament hari ni apa? Berkaitan pasal tournament yang minggu lepas aku main final showdown, so aku kalah. Tak sustain ada aku letak video kat sini, sedih. So hari ni aku main tournament yang dibuat oleh Seladang Bladers dekat Ion pula, dekat Lotus Ipoh Garden lah. Baru nak start. So hari ni target aku belajar daripada benda yang lepas, tournament yang lepas. Aku banyak pakai aksesori banyak sangat, so bagi aku dia kacau jugalah aku punya gameplay. So hari ni aku tak nak pakai aksesori satu. Aku tak nak kena jaga point lah. So hari ni cikgu-cikgu main juga open. Ya, aku nak tunggu ramai orang juga. Sebab tunggu set up. Nanti aku buat video. InsyaAllah aku dah beli tripod baru, so aku boleh rakam video gameplay lah. So hari ni aku akan bawa, kemungkinan aku akan bawa 4 Beyblade, tapi satu sub lah. Aku main sub scale, aku main Wizard God, dan aku akan main Pegasus. Dan support aku mungkin pakai Silver Wolf lah. Stamina. Sebab aku target hari ni aku nak main agak santai dan kelak. So prize dia adalah kau akan dapat starter deck baru, iaitu starter deck CX, iaitu Emperor tu. Tu nombor 1, nombor 2 kau dapat. Aku dah lupa, nanti aku letak stiker dia. So doakan aku guys. Alright, so check out. So selamat datang guys kembali. Kecil nak video je. Aduh, tak tahu aku macam nervous lah. Okay, nanti layan je aku layan video ni. Sekejap lagi pun dah Ahmad juga. Ya. Okay, first base. Bisa tak? Wah. Bisa Isa. Sangat Isa. Sangat Sama ke? Ecek pun sama. Aku ada Dia lagi banyak lagi. Sekejap. tak apa kalau ada ni tukar je lah. Ada kali lain. Punya sikit je kan. Ni nampak sikit. Okay. Jadi. 3, 2, 1, go shoot. Tak tahu siapa punya. Tak tahu siapa punya.
sama ke? Abang punya. Ya. Okay. Nasib baik. Okay, second bait. Udah ada. Three, two, one, go. Si curi yo. Third bait. Wah. Okay, ready? Lantai semua? Boleh. Okay, nanti jap. Okay, lantai semua? Okay. 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 3, 2, 1, go shoot. Oh. Good. Adam dan Aira. Stadium B, Adam dan Aira. Stadium B. ADMN. Adam. Kau seorang je nama Adam. Seorang je kan nama Adam. Adam kan? Nama Adam 3, kan? 2, 1, go shoot. Pakai apa tu? Apa? Okay, shuffle baik. Oh, jauh lagi. Okay, ready? Three, two, one, go shoot. Sorry. Sebab tak kena hati. Okay. Three, two, one, go shoot. Pakai yang sama. Rokok lagi pula pakai yang sama. Line finish. Line finish kita tak pakai sini. Okay. 3, 2, 1, go. Siapa punya? 3, 2, 1, go shoot. Sama je. Flying ke? Okay. Terima kasih. Sayang Ahmad. Balik kot. Tahu main banyak tadi. Tahu tadi pun tak ada. Ni pun tak ada. Okay, ready. First bait. Mana tak main apa? Dia pakai bait niat tu. Pakai niat kan. Mati. Okay, ready. Three, two, one, go shoot. 3, 2, 1, go. Belum. Diskaun. Diskaun. Apa diskaun yang penting menang. Boleh. Bait ketiga, ready? Okay, second bait. Ready. Ready, set. Ada solar receh. 3, 2, 1, go shoot. Oh, gigi. Faham? Kick. Okay. Okey.
ni, yang macam ni. Kalau dah macam ni, tak boleh colour tau kat sini. Sebab lagi dia dah jadi tak official, dia jadi illegal. Jadi kalau nak tanda Richard dekat bahagian sini. Dua, sini. Jadi kat sini tak boleh. Okay. Satu sampai. Nombor 1, 2, 3. Ready? Sampai first way show up. FB wizard, asal wizard, gearball. Okay, ready set. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Over finish 2-0. Second bay. Pendek dah ni. Okay, ready set, ready. 3, 2, 1, go shoot. Sprint finish 1-0. Third bay, Samurai Saber, Emperor Blast. Jangan buat hal. Okay, ready set, ready. 3, 2, 1, go shoot. Sprint finish, Samurai Saber. Siapa bay? Mana first bay? Okay. Okay, 2B. Ready, set, ready. 3, 2, 1, go shoot. Sprint finish, shot game, 1 point. Habis 4-1. Yin dengan Jai kan? Ni. Cepat okey. Okey ya. Dah. Jadi set. Application flag. Ya. Sampai ya. Benar. Ready. 3, 2, 1, go shoot. Berapa? Point.
Finish 3-0. 1 point. Second B. Alright. Dia cancel dengan Tyrone. Okay, ready set. 3, 2, 1, go shoot. Tolak tu bola no. Weh, akan goyang. Naik. Third B. Ready, set, ready. 3, 2, 1, go shoot. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Berapa B? Tadi kelas ini pun beri lalu. Okay, ready set, ready. 3, 2, 1, go shoot. Aduh. Okay dah, naik tu. Oh, finish. 4-1. Dia 4 eh. Besar. Rendah lawan tinggi. Selalu terlepas dalam benda ni. Macam mana licin lah. Licin. 3, 2, 1, go shoot. Second base. Sama juga. Abang 96, saya 96. Okay. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Abang ikut cepat sikit sebab 96 kan. Dia banyak dia pakai 96 tau. Satu 6 ni nak kalau rasa lokal dia ada peluang boleh keluar balik. Pasal dia gitu lah. Spin lagi ni pasal dia. Play. Oh. 3, 2, 1, go shoot. Make contact. Licin. 3, 2, 1, go shoot.
Siapa lebih? Teman, gosok. Baik. Alright. 3, 2, 1, go. Satu kosong, spin finish. Second bay. Second bay, show bay. Elevator. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Contact. Aku kan tegur. Kamera tak dapat. Amun. 0.5. Dia nak VR. Biar. Mesti kan VR. Yo. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Contact. Spin finish. Attack lawan attack. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Wih, Contact. Finish, siapa dia? Okay, ready, set to Battle One Grand Final. Ready, set. 3, 2, 1, go shoot. Extreme finish. Okay. Second bit. Golem. Okay. Golem headsaw. Ready, set to Battle to Grand Final. 3, 2, 1, go shoot. Contact.
Heads up. Better twin. Impact finish. Lagi 3 poin, lagi 3 poin. Better twin grand final. Ready, set, 3, 2, 1, go shoot. Contact. Shuffle your date. Shuffle. Shuffle. Mak tengok baik. Tengok baik. Okay. Wizard Rod. 960. Ball. Golem. Beat baru. Aku tak tahu lah apa nama. Get the ball. Grand final. 3, 2, 1, go shoot! Contact! Oh! ST finish! 9-0. So, alhamdulillah selesai sudah tournament daripada Seladang Blader tadi. So aku ikut video ni lepas aku balik lah, sebab aku tadi ada banyak bersembang, makan apa semua lepas habis. So bagi aku tournament kali ni agak menarik. Sebab apa tau? Bagi pendapat aku lah, aku biasa main tournament kan. So kali ni dia agak mencabar sikit. Sebab apa tau? Kebanyakan ada banyak budak-budak sekolah yang main tournament ni. Tapi aku cakap orang, diorang punya skill yang menang game final tu, dia skill dia bukan macam budak-budak. Maksudnya dia expert. So korang jangan nak anggap benda ni macam, oh aku orang besar, aku boleh menang dengan budak. Aku budak kecil, aku tak boleh menang dengan orang besar. Tak, sebab game ni adalah game balance tau. Game balance. So Beyblade ni adalah skill. Bagi aku skill amat penting. Dan bagi aku tanya kepada pemenang semua yang dah menyertai pertandingan tournament Beyblade Seladang Blader tadi. So aku nak katakan aku kalah tipis lah. Okay, untuk sesi 1 aku dapat nombor 3. Sesi 1 aku dapat nombor 3. Sebab aku kalah sekali. So dia bracket dia 2 akan pergi ke top 8 lah. So aku kalah satu game. Dan nombor 1, nombor 2 tu kalah satu game tak, tapi aku kalah dengan orang nombor 2 lah. So macam tu lah. So sesi kedua aku teruk agak, aku kalah 3-2. Better daripada 3-1 tadi lah. So aku tak dapat pergi top 8 kan. So aku hari ni aku masalah satu lah. Aku punya launcher aku masa sesi 1 problem. Dia jadi stuck. Dia ketat. So aku macam atau aku pakai twin launcher. Bila aku pakai stay launcher, aku tak biasa, aku nak ubah, aku tak nak pakai stay launcher, aku tak boleh nak budget position aku lah. So aku tukar. Dan aku beberapa combo buat. So aku ada banyak satu lah, aku kena betul kan, aku kena banyak training lagi untuk launching aku. Launching aku kadang ada Beyblade aku ada yang tak boleh launching kuat sangat. Ada juga yang aku terlepas launching, maksudnya aku over launching dan aku ST finish lah. Aku bunuh diri aku sendiri. Lepas tu kata position aku untuk letakkan Beyblade aku tu dekat position yang betul. So aku kena banyak training lagi lah. So aku kena adjust balik combo Beyblade aku. So itu lah. So itu saja video kali ni. So korang jangan lupa like, komen dan subscribe. So jangan lupa aku nak bagi tahu korang, aku ada buat giveaway. Macam aku janjikan, sebab aku subscribe subscriber aku. Subscriber aku dah mencapai lebih kurang dalam, alhamdulillah dah dapat 73. So terima kasih mana yang dah subscribe channel aku. Terima kasih banyak-banyak. Aku harap korang sudi support aku. So kita bercakap pasal giveaway. Aku ada buat giveaway je. Mana? So okay, sekejap. Ni ya. 3, 4. Okay. So giveaway yang aku akan bagi 2 pemenang giveaway. Aku akan bagi 2 pemenang lah. So kita dengan pemenang kedua dulu. So cara nak masuk giveaway ni, korang kena, yang penting aku akan letak apa benda yang korang kena buat lah. Korang kena like video ni
like, lepas tu korang kena share, kalau boleh korang share. Tapi yang penting korang like, korang kena subscribe channel aku. Kalau korang tak subscribe channel aku, bila korang menang, korang tak valid lah. So aku akan cari pemenang lain lah. So korang kena like video ni, kalau boleh korang share lah. Dan korang kena komen dekat video kali ni, video yang aku post ni, pasal vlog Beyblade aku ni. Korang kena komen, korang kena komen korang suka hobi apa. Hobi apa yang korang suka, berserta dengan hashtag hashtag, aku nak buat hashtag apa, hashtag kami sayang hobi kami. Kami sayang hobi kami. So korang kena letakkan, korang kena komen contoh lah. Aku bagi contoh lah. Saya suka, hobi saya adalah main Beyblade. Kau main Beyblade, main Beyblade, main kad, main CG. Korang kena tulis. Lepas tu korang kena letakkan hashtag kami sayang hobi kami. So nanti aku akan buat pusingan. So kita akan tengok siapa yang menang. So giveaway ni berjalan start hari ni sampai hari Ahad. Hari apa? Aku ingat balik. Hari Ahad mungkin 23 kot. Kita kocok, tapi aku akan tulis kat sini juga. Okay, so sampai hari Ahad. So selepas hari Ahad aku tak baca lah komen yang mana selepas hari Ahad tu. Dan korang kena letak hashtag tu bergantung mengikut aku punya hashtag yang aku tulis contoh lah. Kalau salah aku tak valid lah. Okay. So nanti aku tak komen, nanti aku akan like siapa yang akan menang. So nanti korang kena aku akan post juga dekat story ni. Korang kena tengok lah. Korang kena claim. Okay, so kita pergi ke tempat yang kedua. So aku akan okay, tempat kedua korang akan dapat kad Festa Bobo Boy 2 keping, Santai Arianta dengan Hankasa. Korang akan dapat EX Pokemon. EX Pokemon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 EX. Korang akan dapat alternate art, promo card Gundam, dan juga promo card One Piece. Okay, itu ada yang untuk kedua. So untuk yang pertama, korang akan dapat kad tournament Hankasa. Ni disupport oleh kawan aku, Sky Bliss. So korang boleh shout out pada dia, Sky Bliss. Korang boleh shout out pada dia. Okay, lepas tu korang makan kerja kejap aku. Okay, korang akan dapat kad tournament 1. Korang akan dapat 1 full art Pokemon. Korang akan dapat 5 keping SR One Piece. Okay. So korang akan dapat alternate art 2, One Piece 1, Pokemon 1. Korang akan dapat promo pack Dragon Ball. Dan juga korang akan dapat Beyblade Hammer dengan 380 Gear Rush. Lagu maybe lah. Dan aku bukan bagi ni saja. Aku akan bagi Street Launcher sekali. Ni Street Launcher. Aku akan bagi Health Hammer dan juga Street Launcher. So kalau korang nak claim, kalau korang nak menang giveaway ni, korang boleh buat apa yang aku suruh. So terima kasih atas supportnya. Korang jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. So insyaAllah aku dah beli tripod baru. So aku akan buat video pasal TCG pula. Mungkin Rabu ni aku akan buat video pasal Boboiboy. Aku mungkin akan temu buat sikit lah orang yang akan pergi championship. Aku akan cerita pasal championship Boboiboy. Itu yang aku akan tunggu. Okay, so jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sehobi semua. Ciao.